Tapi dua tempat yang paling teruk lokasi ni. Teknologi kita ni banyak kali kita agak ketinggalan. Kita yang penting tak mau bagi tanah terbiar tu banyak tu. Apabila ditinggalkan bertahun-tahun tidak diusahakan sawah mereka, maka inilah jadi dipenuhi dengan pokok menerung yang begitu tinggi. Nak mengusahakan semula kawasan yang terbiar ini, dia memerlukan kos yang agak tinggi. Kalau mereka tidak mampu untuk melakukan tanaman padi oleh keluarga dan sebagainya, eloklah disewa kepada syarikat-syarikat supaya syarikat boleh membuat dalam bentuk berskala besar. Kita kehilangan kawasan sawah padi lebih kurang 20,000 hektar akibat pembangunan dan akibat wujudnya pekerjaan-pekerjaan di bandar yang menyebabkan anak-anak muda berhijrah dan tinggal sawah mereka seperti ini. Sekarang di atas usaha Aida Pekan bersama dengan syarikat, mereka membuka kawasan ini kembali dan insyaAllah kita harap kawasan ini akan pulih sebagai kawasan jelapang padi bagi negeri Pahang dan bagi Malaysia ini, insyaAllah. Terima kasih semua.